Kita ada kat luar kita ada Bash. Kita ada Bella Ashdila dengan Said Sadiq yang sweet-sweet tu kan. Kita approve sangat. Doakan semoga mereka berjodohan. Hari tu Kak Faz tanya Bella. Bella macam mana dengan Syahid? Kak Faz kawan dulu. Kan, tapi tak percaya kan. Mesti diorang couple sama juga tapi kan. yang penting kita semoga mereka bersatu, bersatu. Betul. Kalau itu yang terbaik untuk mereka kan. Tapi ramai kita memang support. Betul. Ramai yang sweet kan. Betul. Tengok mereka. Ya, itulah. Dululah, So ada Beth, ada Nafas. Doakan kami. Takut. Semoga betul-betul yang terbaik lah. Takut. Alright. Ya. Bergosip pula kan? Tak gosip. Kita cakap benda-benda elok untuk orang. Sebab kita suka tengok orang bahagia. So siapa-siapa yang bahagia kita memang sentiasa doakan baik-baik kan. Semoga mereka terus bahagia dan bertemu jodoh kan. Alhamdulillah, benda-benda baik kita kena support selalu kan. Dan saya sangat sayang Bella Ashdila sebab kita satu naungan under Universal Music. Dan memang Kak Faz memang adore Bella. We adore each other. So doakan yang terbaik untuk mereka. Yang penting sweet. Macam kita. Nampak. Tapi belum halal. Belum halal. Yang penting ni halal. Yang penting ni halal. Nak saja halal lah mudah ada. Alright. Itu ada sudah cut kan. Hai Abang masuk. Hari ni kita bercerita-cerita tersampingan. Betul. Kita ada kena Glory Nol ni korang. Jangan lupakan pengganti gula yang korang wajib ada untuk bulan puasa, untuk nak masak menjelang raya ni korang. Nak buat raya, nak masak hidangan raya. Nak cut sugar, dia pasti dekat. Yang penting dah beli 7 packs. Mana lagu? Tak boleh. Sejuta. Lagu 1 million likes baru Kak Faz akan nyanyi. Baru 500k. Hafiz tunggu. Okay. Aku itu go, yes. Terima kasih kakak. Terima kasih Kak Laila pun dah payment. Thank you so much. Janji sabar Abdul. Sabar tau. Okay. Dan juga nak ingatkan sekali lagi, gula perang tinggal less than 30 packs only. Habis jangan minta lagi Siapa Angah tu bagi gift? Macam cantik juga tengok gambar kat situ kan. Dia perempuan ke pengkin? Itulah. Tak tahu Allah. Alright. Okay. Masya Allah. Hai. Dina. Okay, jual apa Dina? Kita jual Glory Nol. Okay sayang, kita jual pengganti gula sayang Dina. Okay, ini kita ada pemanis kristal, gula perang dan juga klasik. Okey. Ini adalah merupakan gula pasir kita ini. Okey, ini gula klasik. Kemudian kita ada gula perang kita. Yang paling penting Dina sayang, ini adalah bukan gula pasir biasa. Ianya pengganti gula. Boleh digunakan untuk masakan. Kita ada kek kita. Kita punya cookies. Kuih muih kita. Semua boleh digunakan. Boleh, tak ada masalah. Yes, menggunakan dengan gula, kita punya pengganti gula kita.